Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Alright geng, ini aku turun casting. Aku nak try spot yang aku dapat dekat Taman Riadah tu. Kat sini. Aku nak try fokuskan dulu tempat ni, nak tengok macam mana, ada hasil ke tidak. Kalau tak ada nanti aku try lah pindah ke tempat lain. Kalau ada kat sini berasak, aku duduk je lah kat sini jap. Okay geng, kepada yang menonton jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Apa-apa geng, jom kita lancor. Okey geng, pagi ni aku menggunakan katak ESP Ini aku baru beli semalam. Aku tengok warna hitam ni macam mengancam pula tiba-tiba. Tu aku beli tu. Kena try lah tengok nak menghanyikan ini hari. Harap-harap ada yang nak menyambut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah haramah. Alhamdulillah geng, start yang pertama. Ui. Cantik geng. Alhamdulillah. Start yang pertama geng, menggunakan katak soprok warna merah. Ya, warna merah juga je nak. Warna hitam tadi dia tak nak. Saiz pun padu geng. Memang tak sesi aku turun kat sini. Okay geng, aku settlekan ikan dulu. Apa-apa geng, stay tune. Allahu Akbar. Aku tak tumpukan perhatian. Aduh sayang.
Okay geng, aku dah terpaksa datang spot ni lah. Pisang aku spot yang pertama tu, aku ingat aku fokus kat situ ke, tapi dah tak ada nak menangkap lagi dah. Okay geng, try cuba nasib kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia dah melompat ikan. Loh. Si curut ni depan gitu dia tangkap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal dia lagi weh. Ya Allah. Apa ni? Kau main rakus lagi. Kasih curut ni. Tapi dia punya rakus bukan main ni. Oh, alhamdulillah. Strike geng. Alamak. Alamak. Alah, sangkut pula. Dah tak boleh nak jalan dah. Pas sikit. Alah, hai. Tak tahu ada lagi ke tidak kan. Alamak. Alah, 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 alah. Alamak. Uish. Alamak. Tak boleh Okay. Oh, selamat juga ikan ni. Ingatkan dah terlucut. Ingatkan tak ada saja je baling tu. Aduh. Baru start ke? Ha? Baru start. Tak ada, dah lama dah. Tapi tadi try spot lain. Ni pun tadi pukul 12. Dah dekat pukul 11 tadi baru datang. Ayang. Okay geng, alhamdulillah. Strike yang kedua. Papuk payahlah siap. Aku dah latah motor. Nak ikan pula sangkut. Ui, kelang kabut dah siap. Apa? Ya Allah. Penat geng. Penat macam ni. Alhamdulillah ada juga hasil. Alah, macam payah pula ni. Sekejap geng. Nak lepaskan ikan ni dulu geng, try ke depan sikit. Tali aku ni pun dah nak ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi set. Oh, wah, lucu ke? Aduh, lucu geng. Alah, sayangnya. Sayangnya. Aduh. Dia dah menangkap dia tadi. Sayang ah. Betul dia duduk kat situ. Sayangnya.
Alah, macam curut je. Aduh, takut. Aku dah lah atas motor. Yep. Okay geng, spot last ni aku try. Aku pun nak balik sebenarnya. Petang ni ada jemputan. Jadinya tak tahu kat sini ada rasa tidak. Kita try dulu. Sebentar nak tunggu waktu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, sampai sini je lah video aku kali ni. Alhamdulillah lah adalah strike 2 ekor. Tapi masalahnya ada juga 2-3 ekor yang terlepas. Sakit pula hati aku, dah nampak dah ikannya. Aduh, ni spot last lah ni kat sini. Aku ni petang ni ada ni aja jemputan rumah terbuka. Jadinya ni lah datang kan, aku nak ajak. Okay geng, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.